kami bergema, Kolej Komuniti Kuantan. CJ Teknologi Elektrik Pemasangan dan Perkhidmatan STIN merupakan pengajian yang secara amnya berkaitan dengan penerapan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam industri pemasangan dan perkhidmatan. Pelajar akan mengikuti pembelajaran secara teori dan amali dan dibantu oleh pensyarah yang kompeten. Program ini direka bentuk untuk mendedahkan pelajar tentang bidang teknologi elektrik dengan kemahiran dan pengetahuan terkini. Antaranya ialah pemasangan elektrik satu fasa, pemasangan elektrik tiga fasa, motor elektrik satu fasa dan motor elektrik tiga fasa. Pelajar juga mengikuti pembelajaran berkaitan elektronik iaitu litar elektrik, alat pengukuran, peranti semikonduktor dan juga sistem digital. Pelajaran berteraskan teknologi terkini, pelajar didedahkan berkaitan lukisan terbantu komputer, pengawal logik mudah atur cara serta sistem automasi bangunan. Pelajar CJ Teknologi Elektrik juga perlu mengikuti kursus keselamatan dan kesihatan pekerjaan, akta dan peraturan elektrik serta tekno keusahawanan dalam teknologi. Selain itu, pelajar juga mengikuti pembelajaran kendiri bagi meningkatkan pengetahuan dan keupayaan pelajar dalam bidang pemasangan elektrik. Persekitaran yang kondusif dan juga fasiliti yang mencukupi menjadikan pembelajaran di Kolej Komuniti Kuantan merupakan satu pilihan yang tepat. Pelajar yang layak akan dianugerahkan dengan CJ Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal dengan endorsan pengujian PW2 dari Suruhanjaya Tenaga. Trend ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang teknologi elektrik yang menepati kerjaya, iaitu sebagai pendawai elektrik fasa tunggal PW2, penyelia tapak elektrik, juru teknik elektrik dan juga juru elektrik. Ayuh sertai kami, keluarga besar Kolej Komuniti Kuantan.